Jadi boleh tak saya sebutkan di sini tentang 5 jenis anak, di mana yang pertama, anak yang tidak melaksanakan apa yang disuruh oleh ibu bapanya, maka ini adalah anak yang derhaka. Jenis anak yang kedua, anak yang melaksanakan apa yang disuruh oleh ibu bapa secara terpaksa. Mana mak bapak suruh suatu, maka dia buat, tapi dalam keadaan hatinya berat, terpaksa, bukan ikhlas. Maka ini dikatakan anak yang tidak dapat pahala. Jenis anak yang ketiga, anak yang melaksanakan apa yang disuruh tetapi kemudian mengungkit-ungkit sampai menyakiti orang tuanya, membentak dan meninggikan suaranya. Seperti anak yang apabila disuruh suatu, dia buat, tapi kemudian dia ungkit-ungkit, asyik aku je yang buat, asyik saya je yang kena buat, kenapa dia tak buat, dan sebagainya. Maka ini adalah anak yang berdosa kerana dia menyakiti ibu bapanya dan meninggikan suara. Sedangkan perkataan uf atau ah pun dilarang. Allah kata dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kamu berkata kepada ibu bapa kamu itu uf. Uf ini adalah perkataan mencis. Kalau bahasa Melayu kita mencis lah, mencis. Bila mak bapak suruh apa, bunyi cicak dalam mulut, maka ini menyakiti orang tua dan anak itu akan berdosa. Jenis anak yang keempat, anak yang melaksanakan apa yang disuruh dengan penuh rela hati. Ini anak yang diberi pahala. Mak bapak suruh apa-apa, dia terus, ya mak, ya ayah, ya saya buat, terus dibuat dengan penuh rela hati, tanpa membantah, tanpa mempertikaikan atau mempersoalkan. Ini anak yang diberi pahala. Kemudian jenis anak yang kelima, yang terakhir, anak yang melaksanakan apa yang disukai oleh ibu bapa sebelum disuruh. Maka inilah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sebelum disuruh dia dah buat. Ketika mana ibu bapanya telah menetapkan tugas-tugas atau perkara-perkara yang perlu dilakukan terlebih awal, maka dia melakukannya sebelum disuruh. Maka ini jelas akan menggembirakan hati mak bapak itu. Maka itulah definisi anak yang berbakti, anak yang berjasa dan berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapanya. Dan inilah definisi anak yang soleh, yang dalam hadis Nabi SAW mengatakan, apabila seorang itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, dan salah satunya kata Nabi SAW, wa waladun salihun yad'u lahu. Antara sumber pahala yang akan terus diperoleh oleh seorang yang telah meninggal dunia itu ialah doa daripada anak yang saleh. Bahagian ulama mengatakan bahawa doa daripada anak yang saleh ini adalah 2 sifat yang berkaitan antara satu sama lain, 2 ciri yang tak dapat dipisahkan. Anak yang mendoakan ibu bapanya ialah anak yang saleh. Saleh lawan dia apa? Taleh. Dia tidak akan mendoakan mak bapak dia. Mana tanya, kerana dia tak peduli pun. Bahkan dia masih hidup, mak bapak pun dia maki hamun, dia hina, dia perkecil, jauh sekali daripada nak berbakti. Dia menyakiti mak bapak dia. Maka bila mak bapak dia meninggal, dia pun lega. Ya, tak payah aku nak buat apa lagi dah, tak payah nak suruh, tak payah nak buat ni, buat tu. Adakah dia akan mendoakan? Jauh sekali lah. Jadi itulah dia. Anak yang saleh ialah anak yang melakukan apa yang disukai oleh mak bapak sebelum disuruh. Boleh kita kaitkan tentang isu yang kadang-kadang menjadi hangat diperdebatkan antara adik-beradik. Apabila ibu bapa sudah meningkat tua, diperselisihkan antara adik-beradik itu tentang siapa yang nak jaga mak bapak. Maka timbullah antara mereka yang tak peduli langsung dengan mak bapaknya, atau kalau yang bagusnya apabila mereka menjaga kedua ibu bapa itu secara bergila-gila. Tapi nak kata bahawa yang terbaiknya ialah anak-anak itu berlumba-lumba untuk menjaga mak bapaknya, bukan bergila-gila, berlumba-lumba.